Assalamualaikum. Hai korang. Okey, dalam episod Aquascape pada kali ini, hari ini saya ingat saya nak set up balik lah saya punya aquarium dua kaki saya ni, sebab pokok-pokok dalam dia pun dah nampak agak messy. So saya ingat saya nak susun balik lah, bagi dia okey balik. Mana yang pokok yang panjang-panjang tu saya akan potong bagi pendek, dan kita akan orang kata buat susunan semula balik supaya dia nampak lebih kemas lah. Okay guys, jom. Okey korang, inilah keadaan terkini akuarium saya. Ini adalah tank yang bersaiz 2 kaki. Kalau korang tengok, banyak pokok dah start tercabut, dan juga dah mula memanjang, menjala, terutama pokok hydrelia tu. So saya akan orang kata potong pokok yang mana yang dah panjang-panjang ni, dan saya akan set up semula lah. Saya akan letak balik, susun balik, supaya dia jadi lebih kemas. Okey, apa yang saya buat kat sini adalah saya menggunakan air dalam akuarium ni, letak dalam tank plastik sementara ini untuk saya pindahkan ikan-ikan yang ada dekat dalam akuarium ni sebelum saya keluarkan semua bahan yang ada kat dalam. Okey guys, ini peralatan-peralatan yang saya akan gunakan untuk ikat pokok-pokok yang saya ambil. Ni saya ambil kat tasik. Ini yang ada dalam akuarium dengan kulit kayu ni, batu-batu bekas, gunting gam dan juga getah. Okey, kita akan mulakan kita punya aktiviti untuk kita set up pokok air dulu. Okey guys. Okay guys, ini yang saya dah siap buat lah. Saya dah ikatkan dia dekat batu-batu macam ni. Okay, so inilah dia punya hasil dia. Okay guys. Okay, kita dah siap basuh akuarium kita. Bolehlah basuh cincai-cincai aja. So kita akan masukkan pokok-pokok kita, pokok dekat sini. Pokok-pokok ni nanti kita akan susun lah kat dalam ni, contohnya macam tu lah. Ok guys, macam ni lah lebih kurang lah susunan yang kita akan buat. Kita akan letak di sini. Sini belah ni bahagian pump. So kita akan susun dekat area-area sini lah. Ok guys. Ok, nah teman-teman, inilah hasil setup yang saya buat tadi. Walaupun kelihatan agak orang kata semak samun sikit, messy, tapi bagi saya setup macam ni lah yang ikan-ikan suka. Kalau korang tengok nampak tu, bukan main seronok dia orang berenang-renang. Memang inilah orang kata plan yang saya buat. Ni pokok ni saya dah gunting bagi pendek sikit, dan kebanyakannya ada pokok hydrelia pun saya dah gunting dan saya ikat sekali lah, dan menyebabkan dia nampak orang kata lebih banyak lah. Pokok-pokok yang korang lihat ni semuanya saya kutip daripada tasik, dekat Tasik Beris, daerah Sik Kedah. Kalau korang tengok kat belah sini, memang saya sengaja biarkan pokok ni orang kata berselirat macam ni sebab dalam tank saya ni ada ikan beta. So ikan beta dia lebih suka lah kalau keadaan pokok-pokok macam ni. So dia kurang stres dan dia tak melompat keluar. Itulah sebabnya saya sengaja biarkan agak messy dekat tepi tu, kalau korang nampak. Ini adalah saya punya ikan tilan. Kalau korang nampak dia menyorok dekat dalam barrel tu, dia pun setakat ni nampak selesa. Saya cuma biarkan dalam lebih kurang 3 atau 4 jam selepas saya buat water change, fully water change, masukkan garam biru, anti klorin, dan saya letak ikan. Setakat ni bila saya buat macam ni memang tiada masalah lah pada ikan-ikan, semuanya okey je. Ni ikan beta saya. Tengok pelaga sungai yang saya tangkap tempoh hari. Dia pun nampak tenang lah, tak nampak stres.
Walaupun nampak messy tapi semuanya tetap tersusun rapi dan kemas sebenarnya korang. Okey, inilah setup aquarium saya yang terbaru. Semoga menjadi inspirasi untuk korang juga. Okey, bye.